mudah ni lah. Kita cukup pinggir, jumpa orang kecek bila cukup pinggir. Maka dia akan kesal kepada hati tu. Hati kita akan menjadi sombong. Kalau dia cukup pinggir semua. Setiap kalau kecek dengan orang kat cukup pinggir. Kecek dengan orang kat tunjuk tangan atas muka. Tunjuk. Nah, walaupun kita kita kata macam itu perangai kita nak buat ke mana. Tapi dia akan memberi kesal kepada hati. Kata orang ni dia sombong, tak erti hormat ke orang. Dia gitu. Sebab tu ada ahli psikologi. Orang psikologi dia kata setiap gerak tangan kita ni mencerminkan perangai kita. Orang yang beri kecek pergi tangan. Pergi tangan semua. Main tangan. Maknanya dia kata orang ni hati dia tidak yakin. Dia tidak berani mana. Jenis penakut. Dia kata gitulah. Jenis tangan, jenis was-was. Nak kecek kan, nak kata demo, kata gini kan, nak kata demo gitu. Jadi dia pun pergi tangan, nak suruh dia confident. Dia confident. Ambo dulu masa mengajar di sekolah, mengajar dulu, kena ada benda tangan, baru sedap. Ada pen ke, ada kayu ke, ada kau pergi benda, kecek sedap lalu. Kalau tangan, tak tahu nak tok mana tangan berasa. Mari dengan rasa malu, orang duk tengok kita, bercupuk putih mata. Duk tengok kita. Kita tangan saja. Hak tu kadang-kadang pergi situ tak kena, pergi sini tak kena, tok bawah tak kena tangan. No. Ada orang kecek sikit gerak sama naik dengan mulut. Mulut gerak, tangan pun gerak. Mulut tu kecek, tangan pun gerak. Tu pun dia ada psikologi dia. Jadi nak royaknya ada kaitan kalau Imam Ghazali kata dia ni apa ni ada kaitan hati dengan pergerakan dengan anggota ni. Ada kaitan anggota ni dengan hati. Dia balik pergi mari gitulah. Ada perbuatan kita ni dia memberi kesan kepada hati. Bila hati telah terkesan gitu, maka dia buat tubik semula. Jadi perangai. Dia buat tubik semula jadi perangai. Jadi dua step situ. Mula-mula anggota tubuh badan kita ni bergerak, maka bila gerak lagu gini dia akan kesan kepada hati. Bila hati dah terkesan, hati tu bekas dah hati tu, maka dia buat tubik pula. Dia buat tubik pula kepada wagi ke anggota kita ni menyebabkan jadi perangai. Jadi perangai. Kalau sombong, perangai sombong tubik. Kalau deki, perangai deki tu tubik. Dia akan tubik perangai molek ke, perangai huduh ke, asal mulanya daripada perbuatan ni juga. Perbuatan kaki tangan kita, mata telinga kita ni. Masuk ke dalam hati buat tubik semula jadi perangai. Tu dia kata lagu tu. Maka dia kata hati ni dia perlu kepada 3 perkara dia kata. Hati nak suruh jadi molek ni dia kena ada 3 perkara. Tak pergi lagi ni kau sunnah Nabi ni. Nak pergi jelas dulu hak ni. Nak pergi jelas dulu rahsianya duduk mana. Rahsianya duduk mana? Dia kata takli ada 2. Dalam tubuh kita ni ada 2. Panjang pula malam ni. Dalam tubuh kita ni ada 2, iaitu anggota yang zahir dan anggota yang ghaib. Anggota zahir ni akan buat gapo-gapo, bergerak gapo-gapo, dia akan mempengaruhi ataupun dia akan terkesan kepada hati. Hak ghaib tu. Hak zahir ni akan terkesan pada hak ghaib, hati. Bila hati terkesan, maka dia tubik mula kepada zahir ni jadi perangai kita. Dia akan melahirkan perangai kita. Perangai ni apa dia? Perangai ni lagu tu sama-sama terbaik. Atau orang panggil perangai. Kalau sekali-sekala itu panggil perangai. Hari ni jah juru, esok tak juru pula. Maka bukan perangai juru tu, dia sekali-sekala. Orang kata orang perangai juru ni hari-hari juru. Kalau tak juru, hari-hari tak juru. Baru jadi perangai. Jadi asal mula mana nak jadi perangai juru atau tak juru tu, dia mari daripada hati. Hati juru, perangai juru. Hati tak juru, perangai tak juru. Lagu mana hati juru, nak jadi hati juru tu, mari daripada anggota luar ni juga. Dia selalu duk buat, dia selalu duk gapo, maka terkesan pada hati. Jadi gitu. Tu. Lepas tu dia kata hati nak juru ni lagu mana? Lagu mana orang panggil hati juru ni? Dia kata 3 perkara. Kata Imam Ghazali. Iaitu dia kata pembersihan hati. Hati kena bersih. Nak juru, nak jadi hati yang juru, kena bersih hati tu. Lagu mana nak bersih hati? Kata Imam Ghazali, iaitu kita
dengan kita menghilangkan kotoran syahwat nafsu. Nafsu ni kita bukan buai nafsu, tapi buai kotoran yang ada pada nafsu. Nafsu ni dia cemar. Bagai cemar nafsu ni. Tapi bukan suruh buai nafsu tu, tapi hilangkan kotoran yang ada di nafsu tu. Nafsu nak bening. Nok koretino, orang datang ya nok koretino tu dipanggil nafsu. Nafsu dah tu. Nak bening tak cukup seorang, nak dua, nak tiga, nak empat. Yalah tu nafsu. Maka dia kata kita bersihkan nafsu tu. Kalau nak bening, bening molek. Bening biar molek dia kata. Maknanya kita layan nafsu biar comel. Nafsu tu jadi comel. Nafsu ni bila diletakkan kepada tempat dia, maka dia akan jadi comel. Macam kita kata kita ni nak kepada orang lain, nak kepada dia, nak memuaskan nafsu syahwat kita. Maka nikah. Bila nikah ada cara berjimuk tu dia kata ada. Bersetubuh tu, kalau tak kena cara dia jadi kotor bersetubuh ni. Tapi kita boleh bersihkan dia. Bukan jangan bersetubuh sebagaimana puak-puak Tok Cha tu. Dia tak boleh bening tu sebab dia kata bersetubuh tu kotor. Kotor bersetubuh ni mengeluarkan air mani masuk dalam hotel. Maka kotor, barang tu kotor, perbuatan yang kotor. Islam kata, tak. Dia tidak kotor, mung yang mengotorkan. Kalau mung akad nikah, aku nikah akan nikah, aku terimalah nikahnya, cukup dengan syarat rukun, maka berjimuk tu boleh pahala. Ada nak pula malam-malam mana berjimuk boleh pahala. Nabi mudah faham lah. Ketika mana, waktu pagi ke, waktu tengah hari ke, ada cerita satu bak bak jimuk ni. Malu apa kita nak mengohok kita duk buat sama. Leh. Kodok dalam ni. Dah tak cakap. Tapi nampaknya benda tu, tu kata Imam Ghazali, lagu makna dia membersihkan hati kita. Dia jadi membersihkan hati kita. Nafsu tu kita bukan buai. Pok-pok agama lain, pok-pok Tok Cha, pok-pok padri tu, tak apa dia tak nikah, dia tak bini, sebab dia buai nafsu tu. Padahal dia tak boleh nak buai pun. Dia tak boleh nak buai, tapi dia cuba buai nafsu. Kita tak. Kita tidak buai nafsu. Islam suruh kikih kekotoran yang ada di nafsu, biar nafsu tu jadi bersih. Bila nafsu tu bersih, maka hati kita bersih. Nak membersihkan hati, kata Imam Ghazali, ialah buai segala kekotoran yang ada pada syahwat. Dan kerohan akhlak yang tercela. Juga cara nak bersih hati ialah dengan kita baiki perangai. Baiki perangai supaya kita buai perangai-perangai uduh. Perangai uduh kita buai. Tu kena buai lah. Perangai uduh kena buai. Tapi bukan buai perangai ni kena ada manusia ni. Dia ada perangai masing-masing. Perangai ni kena ada. Ada orang kata budak ni tak ada perangai. Pelik. Tak ada perangai maknanya tak ada perangai uduh. Tak berona. Tak berona. Tapi perangai tentu kena ada. So, yang keduanya ialah pencahayaan hati. Hati tu bila bersih, bersih saja tapi tak cukup lagi. Kata Imam Ghazali, kena bercerah. Kena ada cahaya. Hati kena bercahaya. Biar dia tubik cahaya. Kelak kata. Bersih-bersih dah tak kelak. Macam kayu ni lah. Kita gosok dia, pelah dia, apa semua dia, nak bercahaya, selek dengan, dia panggil apa ni, barnis, apa dia dah. Baru kilat. Mana kayu ni dia kena kilat. Supaya dengan hati bersih dah. Tapi kalau tak kilat, tak cukup lagi. Kena kilat, kena bercahaya. Lagu mana nak bercahaya? Bila dah bersih daripada nafsu, nafsu tu bersih. Tidak jadi nafsu kotor. Perangai pun juru, perangai molek. Maka kita kena cahaya ke dia. Biceroh. Pasal lapu, buh lapu. Lagu mana? Iaitu dengan cahaya zikir dan makrifat. Zikir dan makrifat. Kena berzikir. Banyak ke berzikir. Lalu dia juga dibantu dengan ibadah dengan ikhlas. Ibadah yang ikhlas. Maknanya zikir beribadat ni, dia menjadi alat untuk hati kita bercahaya, ada nur, ada cahaya. Dan yang ketiga dia kata kena luruh, rata. Hati ni dia kena rata
Sebagaimana cermin kena rata. Cermin, kalau kita nak buat nelik bagi-bagi tu, sebelum nak turun rumah tu nelik. Cermin tu dia kena rata permukaan dia. Permukaan apa nama? Cermin tu kena rata supaya apa? Supaya gapo dia duduk depan dia, dia pantul balik serupa original. Kalau muka kita ni comel, tak setara ni, tengok pada cermin yang rata, maka dia tubik muka kita original. Muka kita original. Tapi kalau cermin tu belok, melekung ke, mencakup, apa dia panggil, melekung ataupun mencakung ke, apa dia tahu. Dia panggil jadi tubik luar kita. Maka muka kita akan nurut. Jadi cermin tu tidak menunjukkan muka asal kita. Tak. Macam ada orang duk jual di kedai Ria tu, cermin hok lembek rolek-rolek. Hok lembek gitu kita epek jadin. Dia bukan cermin dia gapo tau. Tapi dia ada cahaya, tapi bila kita tepek dinding hok kutuk-kutuk tu menjadi cermin tu pun jadi tinggi rendah, tidak rata. Bila kita tengok muka kita, orang Tino tak sedar tengok sebab uduh dia kata. Nak betul tudung pun tak boleh. Tak boleh nak betul tudung sebab cermin tu tak betul. Jadi kena luruskan permukaan hati tu supaya dia jadi cermin sengoti. Tengok kita, nampak kita. Hak ni lah dia kata yang nak pergi kepada, perlu kepada sunnah. Perlu kepada sunnah tu duduk sini. Iaitu nak nak luruskan permukaan hati. Nak bersih hati tadi, nak bersih hati, buang segala nafsu syahwat. Buang kekotoran di nafsu syahwat. Nak bercahaya, cahaya ada dah, lampu cerah dah. Lagu mana? Iaitu dengan kita berzikir, beribadat. Berzikir, beribadat ni nak mencahayakan hati. Supaya hati kita tidak gelap gelemak. Bersih tapi gelap. Tak sih. Nak bersih biar cerah. Biar macam tubik. Maka bila macam dah, kalulah tak betul permukaan dia ni tak betul, macam ni macam dah ni. Tak, macam dah. Tapi tak boleh nak buat nelik. Tak boleh nak buat nelik. Sebab apa? Sebab dia tak jadi original kalau kita tengok dalam ni. Maka perlu kepada sinilah. Dia kata perlu kepada peraturan keadilan. Perlu kepada kita buat gapo-gapo biar adil. Adil ni maksudnya buat kena pada tempat dia. Kena pada tempat dia. Contoh dia kata nak masuk tandah, tangan lakuh kaki kiri. Mana padai dengan tandah tu. Padai dengan bilik air. Tak masuk kaki kanan, masuk kaki kiri. Nak tubik bilik air, maknanya seadil cara yang paling adil ialah lakuh kaki kanan. Nak masuk rumah, lakuh kaki kanan. Nak tubik rumah, lakuh kaki kiri. Nak masuk masjid, lakuh kaki kanan. Nak tubik masjid, lakuh kaki kiri. Tu kaki kanan kiri. Nak makan, tangan kanan. Nak basuh berok, basuh kecing, tangan kiri. Tu dia kata keadilan. Keadilan ni maknanya benda-benda ni semua ni kita ambil mana? Ambil mana masuk masjid kaki kanan tu? Nak tahu mana? Kita ambil daripada sunnah Nabi. Bukan atas pemikiran kita tu. Dia mari daripada sunnah Nabi. Kalau ikut fikiran kita, segala kita nak kat alik kanan belaka. Dia kata lakuh kanan. Demo tak ditubik rumah tangan kaki kiri kau. Ada belagah kereta pun. Padahal tubik rumah kaki kiri. Masuk rumah kaki kanan. Pakai kasut kaki kanan. Pakai selipar kaki kanan. Hak tu hak kanan. Tapi tubik daripada rumah kaki kiri. Tu sunnah. Maka dia kata yang tahu keadilan ni, orang yang paling adil, yang reti tentang keadilan ni ialah Nabi je. Maka dia cerita kerak kuku, dia kata. Nak kerak kuku mana dulu? Apa namanya dalam kitab ni dia sebut kerak kuku. Walaupun hadis kerak kuku tu banyak ulama mengatakan bahawa ulama hadis kata cara kerak kuku yang disebut oleh Imam Ghazali ni dia kata hadis, tapi dia bukan hadis. Dia adalah hadis palsu. Sebab tu ada orang dakwa kan. Imam Ghazali ni ada juga masuk hadis-hadis palsu dalam kitab-kitab dia. Salah satunya hak ni lah. Tata cara kerak kuku Nabi. Iaitu dia kata Nabi dulu dia kerak tangan, kerak jari telunjuk dulu. Jari telunjuk belah kanan. Jari telunjuk sebelah kanan.
Itulah tanda keadilan dia kata. Sebab dalam banyak-banyak jari ni, jari yang paling afdal sekali ialah jari telunjuk. Sebelah kanan. Sebab dengan jari telunjuk ni lah kita mengakak syahadah asyhadu alla ilaha illallah. Tekoh kita semaya pun jari ni lah masa tahiyat. Naik bekah naik. Tak naik jari-jari lain, naik jari ni. Dia kata maka tangan nak kerak kuku, maka kita utama ke jari ni dulu. Kerak kuku jari telunjuk. Lepas tu barulah jari tengah, lepas tu barulah dia kata tangan ni duduk gini dia kata. Tangan ni kita ngadak tapak tangan ke muka kita, hok kanan sekali dia kata ibu jari. Tapi hok paling mulia ibu jari dengan jari telunjuk, dia kata jari telunjuklah paling mulia. Maka kerak jari telunjuk dulu. Lepas tu kerak kuku apa nama ni, hok tengah. Lepas tu jari apa nama ni, jari clicking. Bukan clicking ni jari kau dia. Jari manis. Jari manis baru jari clicking. Lepas tu pergi kalik kanan. Dia kata pergi kalik kanan, pergi kalik kiri. Kerak clicking. Pasal dia nak nganan belakang dah. Clicking barulah manis, barulah tengah, barulah telunjuk. Lepas tu habis dengan ibu jari, lepas tu barulah ibu jari kanan. Dia kata Nabi kerak kuku lagu tu. Mengikut hadis dia buat mari. Tapi ahli-ahli hadis dia kata hadis ni tidak ada apa nama ni, tidak ada asal, dia adalah hadis maudhu'. Ada kata hadis dhaif, ada kata hadis maudhu'. Tapi alasan Imam Ghazali bui tu macam ada betul dia. Macam ada betul dia walaupun hadis ni hadis palsu. Jadi tak apalah waktu tu. Orang hadis lah ya bicara lah. Tapi ada yang betul lah kalau ada orang kata ada hadis-hadis palsu yang dimasukkan dalam kitab-kitab dia. Termasuk kitab Nisa, lepas tu kitab Ihya Ulumuddin, ada banyak, bukan satu dua hadis tapi katanya ada berpuluh-puluh juga hadis palsu yang dimasukkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi itu bukanlah bermakna Imam Ghazali ni tak erti hadis. Tak. Bukan kurang ilmu dia, tapi mungkin dia pada masa tu dia melihat bahawa hadis tu sahih mengikut pengajian dia. Bila orang kemudian ni buat kajian pula, kata hadis ni tidak sampai tahap hadis dhaif. Apa ni hadis sahih, tapi hadis yang dhaif. Sehingga ada surah yang mengatakan ada hadis campur di antara hadis dhaif dan hadis palsu. Sebab ilmu ni dia berkembang. Bukan nak jatuh Imam Ghazali tak. Tapi masuk dia tu lagu tu. Ilmunya tahap setakat tu. Tapi ilmu dia berkembang lagi. Tu. Jadi tu nak cerita bahawa keadilan, dia kata keadilan ni kita buat sesuatu mengikut prioriti dia, mengikut keutamaan dia. Jadi orang yang paling reti keutamaan, reti keadilan ni ialah Nabi. Maka sebab itulah kita salah satu rahsia kita ni ikut sunnahnya ialah kerana setiap pergerakan Nabi tu paling adil. Paling adil. Dari tu baru kanan kiri. Dari segi pihak ni dia kata arah balik jatuh, balik naik, balik hilir, balik ulu ni juga dia kata ada keistimewaan dia. Dia kata dalam masa mana iso dah masa dia kata kalau ulu hilir naik jatuh ni dia kata ada keadilannya pada sesetengah perbuatan. Dia kata dah. Macam kalau kita nak ngatik, nak berzikir, nak gapo ni, molek dia kata kita arahkan badan kita di sebelah kiblat, ngadap kiblat. Sebab apa? Sebab dia kata kalau sembahyang ngadap kiblat. Ngadap kepada kiblat. Bukan ngadap alik jatuh, ngadap kepada kiblat. Maka dia kata kalau setiap perbuatan baik kita paling moleknya ngadap kiblat. Kerana Nabi dulu dia ngadap kiblat. Banyak ngadap kiblat. Berzikirnya, gaponya, dia banyak ngadap kiblat. Berdoa, ngadap kiblat. Mari mana? Mari daripada sunnah Nabi. Dan dia kata waktu kita nak buang air, maka kita tak boleh nak ngadap kiblat. Kerana tak sesuai hijrah kita tu dengan tepat ngadap di tempat yang mulia. Maka kita ngadap ke arah lain. Walaupun dalam keadaan tutup. Kadang-kadang tutup pun molek tidak ngadap kepada kiblat juga. Kecuali tak ada arah. Dah rumuh lah gitu. Dah jambai kita memang kena ngadap kiblat. Ngadap kiri lah. Tapi dalam keadaan tutup. Tapi kalau lebih baik dia kata ejah supaya tidak ngadap kiblat. Ketika nak buang air kecil ataupun nak buang air besar.
tu dia kata mari daripada seorang tokoh susuk apa dia kata? Susuk tubuh yang bernama Nabi. Hak itulah jadi sunnah. Jadi tujuannya ialah kerana nak meluruskan, tujuan dia ialah nak meluruskan permukaan hati. Bercahaya, cahaya dah. Apa nama, bersih dah. Tapi tak betul, tak lurus. Kereta kita ada barang kereta ni kan. Dia jadi tak lurus. Kalau dia tak lurus, menyebabkan selendar tubik koksi tu. Kereta jadi overheat, panas. Dia panggil besi kau dia tahu. Oh, mahal tu kau tu. Kena akak enjin lah. Kalau kereta kita panas lajak, dia jadi belok. Dia panggil apa tahu, saya tak ingat. Komen koyak dah kat bawah itu, tak ingat Bukan gasket tu, itu dia tu. Ada besi ke apa dia, besi. Apa kali ya. Tak tahu apa nak reti. Tapi bukan derasah. Dia menyebabkan selendar jadi kotor, selendar jadi itu tu. Enjin pun ikut dia lah, apa dia. Sekata lah dah, tak reti. Jadi tindak ayatnya tak lurus dia. Kalau enjin tu besi tu tak lurus, jadi punah habis kereta. Maka gitulah, kalau hati kita bersih dah, bercahaya tubik cahaya dah, tapi tak lurus, menyebabkan dia tubik tu koksi juga. Tubik jadi koksi juga. Jadi tak serupa dengan cermin tadi. Nelik tu tak nampak comel, tak boleh nak buat pandu. Kerana cermin tidak pantul balik rupa parah kita sebenar. Tu. Jadi dengan tu rahsia yang pertama ialah kita ikut sunnah ni untuk nak meluruskan hati kita. Supaya hati tu jadi lurus tu, dia boleh jelma tubik kepada anggota tubuh badan kita ni dengan betul. Sebagaimana sunnah Nabi, hak Nabi nak. Tapi kalau hati kita walaupun banyak ibadat kita banyak dah, ngatik kita banyak dah pagi sampai gelap, tapi sunnah Nabi kita tak buat, menyebabkan tak jadi menjadi jelma tubik hati kita, jelma tubik ke anggota ni, dia tidak apa? Tidak comel, tak comel. Walaupun sunnah yang kecil-kecil. Sunnah kecil ni, orang paling kecil kat sipai janggut. Yalah dah ni sunnah. Sipai janggut. Jadi apa dia sipai janggut ni? Tujuan kepada dia memang nak ikut sunnah Nabi. Apa nak ikut sunnah Nabi? Kerana dia boleh membetulkan hati kita, meluruskan hati kita. Bila ada janggut, contoh mudah-mudah lah, bila ada janggut, nak kecek koksi tak nak sabar. Ingat janggut, nak pergi joget-joget tak nak sabar. Ingat janggut tu, janggut panjang molek tu. Mulut tu buah situ dah. Tak kena, jadi tak kena dah. Jadi berasa tak kena dah. Maknanya dia boleh jaga. Tu kata dia akan mentubik dengan benda yang baik. Bila hanya sipai janggut. Pakai piyah contohnya. Ada kata pakai piyah adalah sunnah Nabi. Kita pakai piyah ni. Tutup kepala ni sunnah Nabi. Bila kita tutup kepala, dia akan jaga perangai kita. Tentulah dia akan jaga. Tak ada dah nak baluh orang, nak maki orang. Ingat kau piyah tak kak? Nak tengok kali musim tu dah. Buat piyah tu dulu. Kata dah. Tengok sunnah. Itulah. Lagu itulah bagiannya yang Imam Ghazali royak ni. Rahsia kerana bila kita ikut sunnah, maka dia akan mencerminkan mana tubik dengan molek. Sebab dia lurus hati kita. Bila dia tubik lagu tu, kita ikut sunnah semua, akhirnya hati terkesan dengan hak tu, maka kita jadi sedap buat lagu tu. Orang ni bila dia contoh mudah ya dia kata. Contoh hak kita lah, hak kita mikirlah. Dia kata mudah ya. Contoh bila terkesan ni, dia jadi perangai. Contohnya kita pakai piyah. Mula-mula nak pakai dulu, ya Allah payahnya. Pakai piyah nak kau. Pakai tekuk masuk masjid je. Dia kilah boleh kain plekat dulu kilah. Mari sampai masjid, cerih dia pakai. Sudah maya macam peruh dia buat lalu. Kau kat mula-mula. Kedai kopi gimana tak akap dia. Lepas tu dia lagu tu. Tapi bila dia terah pakai, lagi kedai pakai piyah Bila dia pakai, dia tak gamuk nak buka. Jadi tak kena nak buka pula dia pakai tu. Jadi lagu tu lah. Dia jadi pakai sokmo lah tidur pakai piyah. Jadi lagu tu sedap kalau tak pakai piyah. Dia jadi terbaik dah. Daripada mana tu?
daripada bila dah daripada perbuatan luar, sebagaimana Imam Ghazali kata tadi lah, kepiyuh ni perbuatan buat, perbuatan luar. Lepas tu dia akan memberi kesan kepada hati. Bila pakai piyuh tu tubik daripada hati tu, maka dia akan jadi perangai. Orang tino, nak boleh kau pakai tudung, payah. Orang tino learning lah. Nak boleh kau pakai tudung, nak pakai tudung labuh tu, mikir dia. Dia perang dengan nafsu dia. Dia perang, akhirnya dia pakai. Bila dia pakai, boleh kata okay, 90% orang yang pakai tudung tu, dia tak buka dah. Kecuali orang gila, orang tolu dia buka tu. Lainlah cerita. Tapi pada kebiasaannya, bila dia pakai tudung, pakai kain kelubung, dia tak buka dah. Tak buka dah. Sebab apa? Sebab dia pakai tudung mula-mula tu kerana nak tiru saing, kerana kau tu, kerana kau ni hidup belawai. Tapi bila dia pakai, terkesan pada hati dia. Bila hati dia terkesan ngerti, hati dia jelma tubik. Mana dia pakai tudung tu kerana tubik daripada hati dia. Lagu tu lah. Betul lah Imam Ghazali kata tu. Maka ikut sunnah Nabi ni biar dia tubik daripada hati kita. Mula-mula kita buat ni kerana tadi apa ni perintah Tuhan ni. Dia kata ni kerana Tuhan suruh kita turut Nabi, kita turut lah. Akhirnya kita duk buat. Dia akan berkesan kepada hati. Lekat di hati, hati pun buat tubik. Bila hati buat tubik, maka kalau kita tak buat sunnah tu, kita rasa tak sedap. Ada saya ngambuk, dia ambil semaya. Mula-mula tu dia ambil, dia ni orang ada resedung. Dia nyakit resedung, seluar. Pagi-pagi bersing, pang, sebutai kapung dengar. Bukan bersing kohok-kohok. Derah bawa seluar ni. Ping, sebutai kapung dengar tu. Dia pagi-pagi. Lepas tu, ada orang royak dia kata, ubat paling baik, dia kata nak suruh hilang seluar ni, ialah mu ambil sunnah Nabi SAW. Iaitu ketika mu ambil semaya, mu masuk air dalam hidung. Mu komo dah. Masuk air dalam mulut buat dah. Komo hidung pula, dia kata. Sebab sunnah Nabi. Dia pun terah. Mula-mula terah tu kat main pedih hidung. Dia terah, komo, apa kata, masuk air dalam hidung. Duduk dalam letok berapa lama, seluar dia hilang. Dia buat sunnah tu kerana mula-mulanya, dia buat sunnah Nabi buat air dalam hidung tu kerana nak hilang seluar dia je. Tapi lama-kelamaan, daripada dia tak berhenti. Walaupun seluar dah hilang dah, dia kata rasa macam tak sudah. Kalau ambil semaya, tak masuk air dalam hidung. Jadi perangai, jadi terbaik tu. Jadi, sunnah Nabi yang dia amalkan tu, mari daripada hati dia. Maknanya daripada hati yang luruh. Permukaan hati tu yang lurus. Yang betul molek. Tu maksud Imam Ghazali. Itu di antara satu hikmah ataupun orang kata satu rahsia ikut sunnah Nabi. Jadi itulah malam ni kita perabi hak nombor satu ni. Jadi minggu depan pula kita pergi kepada hikmah yang kedua. Sebab Imam Ghazali ni gapo-gapo semua dia nak membersihkan hati kan, penyucian hati. Kalau hak syariat kita ni sekadar takdi je. Bila kita ikut sunnah, maka Allah sayang kita. Allah ampunkan dosa kita. Hak tu. Hak tu pun setakat tu hak tu dia panggil, hak tu syariat dia panggil. Tapi Imam Ghazali ni dia main hati. Bila dia main hati, dia korek rahsia kita ni nak ikut sunnah. Menyebabkan kita lagi rasa nak ikut sunnah. Sebab kita tahu rahsia, dia boleh bukan setakat ikut gitu-gitu je. Tapi dia boleh baiki hati kita, boleh rawat sunnah Nabi ni, merawat hati kita. Daripada hati tinggi rendah permukaannya, jadi rata molek. Jadi cermin, super cermin yang lurus molek permukaannya. Boleh buat nilik. Tu aku panggil apa nama ni hikmah ataupun rahsia yang pertama. Jadi minggu-minggu lepas ni insya-Allah kita baca pula rahsia ikut sunnah Nabi yang kedua dan yang ketiga. Jadi amun nak berhenti setakat tu minggu lepas panjang lajak kita pendek sikit mana ni. Jadi setakat itulah dulu aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la